Hai, saya Cikgu Kama. So, episod kali ini kita akan masuk kepada episod skor. Sebelum ni, Cikgu dah masuk episod reset. Jadi, sesiapa yang masih belum lagi tengok episod reset Cikgu, boleh klik link di atas. So, untuk episod skor pada hari ini, Cikgu akan guna modul ni. So, awak boleh download modul ni secara percuma di ruangan description di bawah. Dalam episod skor ni, kita akan jawab soalan-soalan exam daripada soalan mudah ke soalan yang susah. Jom kita mulakan sekarang. Kalau soalan pertama awak nampak mudah dan senang, jangan terlalu selesa. Dalam episod ini, cikgu akan buat soalan, setiap soalan mengikut tahapnya. Untuk soalan yang kelima, kamu akan membina persamaan kuadratik daripada satu situasi. Manakala untuk soalan yang keenam, kamu perlu menukarkan persamaan kuadratik menjadi satu graf yang lengkap. Jadi, sediakan kertas dan juga pen. Kita akan masuk bab skor. Dalam episod reset sebelum ni, kita dah belajar bagaimana nak membezakan ungkapan, fungsi dan juga persamaan kuadratik. Tapi untuk episod kali ni, cikgu dah tak ulang bab reset. Cikgu akan menggunakan asas-asas dalam reset sebelum ni untuk menyelesaikan soalan pada hari ini. Tapi, kalau kamu lemah lagi dalam tajuk pemfakturan, cikgu cadangkan kamu pergi ke tajuk tingkatan 2 bab algebra. Belajar lebih detail bagaimana nak memfakturkan sesuatu persamaan. So, untuk peraturan pada hari ini, bab skor cikgu, kamu jangan terus menyelesaikan masalah. First kali, kamu kena baca, jadikan persamaan kuadratik itu equals to 0, pilih bagaimana nak faktor, lepas tu baru kita bagi jawapan. Okey, jom kita mulakan soalan yang pertama. Diberi fx sama dengan x kuasa 2 tolak 5x tambah 6. Soalan suruh awak tentukan sama ada x sama dengan 2 dan x sama dengan 3 ialah punca bagi fungsi tersebut. Okey, perkataan penting dalam soalan ini ialah diberi x sama dengan 2 dan x sama 3 ialah punca. Jadi bila kita nak tentukan sama ada fungsi ini ialah fungsi kuadratik ataupun tidak, kita akan gantikan x sama dengan 2 dan x sama dengan 3 ke dalam persamaan ini. Dan selepas awak gantikan nilai, jawapan awak mestilah kosong. So, step yang pertama, kita akan gantikan x sama dengan 2 ke dalam fungsi yang diberi. So, sebelum itu, langkah yang sebelum kita menyelesaikan masalah, cikgu nak awak letak bracket untuk setiap x di dalam fungsi ni. So, kita akan gantikan nilai x tu di dalam bracket ni. Okey, jadi f, kita akan gantikan x ni equals to 2. So, kita akan masukkan 2 sama dengan, gantikan yang saya letak bracket pada x ni dengan nilai 2. Okey, so kita akan selesaikan 2 kuasa 2, 4. Tolak 5 darab 2, 10 tambah 6. So, jawapan dia ialah kosong. So, ya, x sama dengan 2 ialah punca bagi fungsi berikut. So, kita pergi ke step yang kedua, kita akan tengok adakah x sama dengan 3 ialah punca bagi fungsi tersebut. Cara yang sama, kita akan gantikan setiap x tu dengan nilai 3. So, kita selesaikan, 3 kuasa 2 ialah 9. So, tolak, 5 darab 3 ialah 15 tambah 6. So, kita akan selesaikan ni, awak akan dapat kosong. Jawapan akhir, jangan tinggalkan macam ni. Sebab soalan minta awak tentukan sama ada x sama dengan 2 dan x sama 3 ialah punca bagi fungsi tersebut. Jadi, bila kita dah solve, jawapan dah dapat equals to 0, awak kena buat jawapan akhir sebagai kesimpulan. Di mana x sama dengan 2 dan x sama dengan 3 ialah punca. Itu saja untuk soalan yang pertama. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada soalan yang nombor 2. Soalan ini ialah soalan standard exam sahaja. Okey, so soalan nombor 2 ialah
Soalan minta awak selesaikan persamaan X kuasa 2 tolak 7X tambah 12 sama dengan kosong. So dekat sini soalan minta awak selesaikan persamaan yang diberi. Selesaikan. So perkataan selesaikan tu bermaksud awak kena mencari nilai X1 dan juga X2. Jangan tinggal pemfaktoran sahaja. Okey, so cikgu akan tunjukkan dua kaedah untuk menyelesaikan soalan kuadratik ini. Yang pertama, biasanya cikgu akan gunakan kaedah kalkulator. Maksudnya, kita menggunakan kalkulator untuk mencari nilai X1 dan juga X2. Kaedah yang kedua adalah kita menggunakan kaedah secara manual, pemfaktoran, di mana kamu dah belajar masa tingkatan 2 dulu, di mana nama metod tu sebut ialah darab silang ataupun butterfly. Okey, kita akan menyelesaikan menggunakan kaedah kalkulator dahulu. So, first kali awak tulis dahulu persamaan yang diberi. X kuasa 2 tolak 7X tambah 12 equals to 0. So, selepas je awak dapat equation tu equals to 0, terus awak buat dua bracket di bawah ni. Equals to 0. Ni jangan lupa Jangan lupa. Tulis equals to 0. So, di bawah bracket yang pertama, awak tulis X1 sama dengan. Di bawah bracket yang kedua, awak akan tulis X2 sama dengan. So, kita akan menggunakan kalkulator untuk cari nilai X1 dan juga X2. Selepas tu, barulah kita reverse untuk cari pemfaktoran di atas. Okey, so, sebelum kita nak menggunakan kalkulator, awak kena kenal pasti dahulu nilai A, nilai B dan juga nilai C. Untuk nak cari nilai A, B, C ni, cikgu dah ajar pada episod reset yang lalu. So, dekat persamaan ni, nilai A, tempoh hari cikgu cakap, A ni bersama dengan X kuasa 2. So, di depan X kuasa 2 ni tak ada nombor. Sebenarnya dia ialah nombor 1. So, kita akan tulis 1. B dengan X. Depan X adalah negatif 7. Jangan lupa negatif. Tulis negatif 7. C adalah yang kat belakang ni. Positif 12. So, kita akan gunakan 12. So, ketiga-tiga nilai ni kita akan masukkan dalam kalkulator. Jadi awak tekan mode. Jadi kita akan tekan mode sampai jumpa EQN, tekan 1. Unknowns, tekan sebelah sini sampai jumpa degree, tekan 2. So kita akan masukkan nilai A. So nilai A kita adalah 1, nilai B kita ialah negatif 7, nilai C kita ialah 12. So tekan sama dengan, awak akan dapat X1 sama dengan 4. X2 sama dengan 3. So, X1 kita adalah 4 dan X2 kita adalah 3. Jadi, macam mana kita nak mengisi pemfaktoran di atas daripada nilai di bawah? Senang saja. Awak pindahkan X ni ke sini. Positif 4, bila kita pindah, awak akan dapat negatif. So, di sebelah kiri, awak akan dapat X tolak 4 equals to 0. Equal to 0 sebab kita dah pindah 4 ke sini. Jadi kita akan ambil yang depan ni, masukkan dekat sini. Okey, sama juga dengan X2, kita akan pindahkan 3 ke sebelah kiri, positif 3, bila kita pindah dia akan jadi negatif. So dia akan jadi X tolak 3. So kita akan tulis dalam bracket ni. Okey, so jawapan akhir kita ialah X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 3. Okey, seterusnya kita akan menyelesaikan soalan ni menggunakan kaedah darab silang. Okey, seterusnya kita akan menggunakan kaedah darab silang. So, first kali cikgu tulis dahulu persamaan. X kuasa 2 tolak 7X tambah 12 sama dengan 0. So, untuk yang pertama ni kita akan tengok X kuasa 2. X kuasa 2 dekat depan dia 1. So, kita akan buat X, kita akan buat X. Lepas tu, kita akan buat darab silang macam ni. Okay. So, kita nak letak berapa dekat sini? Kita akan tengok nilai C ni. 12. So, kita akan tengok 12 datang daripada sifir berapa? 1 darab 12 ataupun 4 darab 3. So, sama dengan 12 lah. Jadi, kita nak pilih yang mana? Awak kena tengok nombor yang di tengah ni pula. Nombor di tengah ni adalah 7. Jadi, daripada 1 darab 12, kita akan gunakan operasi tambah ataupun tolak untuk dapatkan 7. Kalau 1 dengan 12,
12 kalau tambah dengan 1, 13. 12 kalau kita tolak dengan 1, dapat 11. So, kita tak boleh pilih yang ni. Sebab kita nak dapatkan 7. Okay. So, kita akan cuba 4 darab 3. So, 4 kalau tambah dengan 3, awak akan dapat 7. So, kita akan pilih nombor 4 dengan nombor 3. So, kita akan letak sini 4 dan juga sini 3. Kemudian, awak akan buat macam ni. Di sini, awak kena tulis nilai B ni. Okay, negatif 7x. Okay, lepas tu kita darab silang. X darab dengan 4, awak akan dapat 4x. X bila darab dengan 3, awak akan dapat 3x. So, kita akan buat operasi tambah. Untuk dapatkan negatif 7. So, kalau kita letak positif 4, positif 3, 4 tambah dengan 3 adalah 7. Sekarang ni, kita nak dapatkan negatif 7. Jadi, awak kena letak negatif 4 dan juga negatif 3. Betul? Jadi, negatif 4, bila kita tambah dengan negatif 3, tambah tolak, dia akan jadi tolak. So, negatif 4 tolak negatif 3, awak akan dapat negatif 7. Jadi, bila sini awak letak tolak, sini awak kena letak tolak. So, sini tolak, sini pun awak kena letak tolak. So, inilah kita punya pemfaktoran. So, kita akan keluarkan pemfaktoran kita. X tolak 4, X tolak 3. Sama dengan kosong. Jangan lupa sebab dia datang daripada soalan atas. Okay. So, bila dah dapat bracket macam ni, bracket yang pertama, awak kena keluarkan X tolak 4 sama dengan kosong. Untuk dapatkan jawapan X, okay, awak kena pindahkan negatif 4 ke sebelah kanan. So, negatif bila pindah, dia akan jadi positif. Sama juga dengan bracket yang kedua, kita akan keluarkan X tolak 3 sama dengan kosong. Sama juga, kita nak dapatkan nilai X, kita kena pindah negatif 3 ke sana. So, negatif pindah, dia akan jadi positif. So, jawapan dia adalah 3. So, jawapan akhir yang kita dapat adalah bila kita menyelesaikan persamaan kuadratik ini, X sama dengan 4 dan juga X sama dengan 3. Okey? Baik, seterusnya kita akan masuk kepada soalan yang nombor 3. Di mana soalan suruh kita selesaikan persamaan 2x kuasa 2 tambah x tolak 6 sama dengan kosong. Baik, soalan suruh awak selesaikan. So, ingat key dia adalah selesaikan. Bila selesaikan, jawapan akhir kita mesti dapat x1 dan juga x2. Okay, so ini tujuan kita. Jadi, untuk nak menyelesaikan persamaan kuadratik ini, so step 1, pastikan kuadratik kita ni equals to 0. So, dia memang dah persamaan tu sama dengan kosong. So, step yang kedua, bila dah kosong, saya akan ajar menggunakan kalkulator. So, menggunakan kaedah darab silang tadi tu, awak boleh cuba sendiri. Okey, seterusnya, bila dah sama dengan kosong, untuk step yang kedua, jangan lupa buat 2 bracket. Equals to 0. So, kita di bawah bracket yang pertama, awak akan letak x1 sama dengan berapa. Bracket yang kedua, kita akan letak x2 sama dengan berapa. So, kita akan masukkan nilai di dalam kalkulator untuk dapatkan nilai x1 dan juga x2. Sebelum nak masukkan nilai dalam kalkulator, awak kena kenal pasti dahulu nilai A, nilai B dan juga nilai C. So, ingat A adalah perkali bagi x kuasa 2, di mana depan dia adalah 2. So, kita akan tulis A sama dengan 2. B adalah perkali bagi X. Depan dia ini tak ada nombor. Sebenarnya dia adalah nombor 1. Dan ini adalah positif. So, nilai dia adalah positif 1. So, C kita adalah 6. Depan dia ada negatif. Jangan lupa. Negatif kena tulis. So, C sama dengan negatif 6. So, nilai ni kita akan masukkan dalam kalkulator. Okey, bila awak dah dapat nilai A, B dan juga C, kita akan masukkan nilai itu dalam kalkulator untuk mencari nilai X1 dan juga X2. So, macam biasa, tekan mode sampai jumpa EQN, tekan 1, tekan butang kanan, jumpa degree 2 dan 3, awak tekan 2. Kita akan masukkan nilai A. So, A kita adalah 2, tekan sama dengan, B sama dengan 1, tekan sama dengan, C sama dengan negatif 6.
So, awak akan dapat X1 sama dengan 1/5. So, bila dapat nombor dalam bentuk perpuluhan, tukarkan ke dalam bentuk pecahan. Tekan A, B, C ni. Tapi kalkulator bagi dalam bentuk pecahan bercampur. So, kita kena cari pecahan tidak wajar lah. So, tekan Shift, tekan A, B, C dan awak akan dapat X1 sama dengan 3/2. X2 kita ialah negatif 2. Okey, so X1 kita ialah 3/2. Bagaimana kita nak mengisi pemfaktoran di atas? Sama juga. So, cikgu tulis kat tepi ni. So, X sama dengan 3/2. Bila pecahan, kita kena pindahkan yang bawah dahulu ke sebelah kiri. So, pindah ke sebelah kiri. Tengok hubungan dia adalah bahagi. Pindah dia akan jadi darab. So, awak akan dapat 2X sama dengan 3. So, pastikan belah kanan ni equal to 0. 3 kita pindah sana. 3 ni positif. Bila pindah dia jadi negatif. So, 2X tolak 3 sama dengan 0. So, yang ini kita akan isi dalam pemfaktoran yang pertama. So, 2X tolak 3. Untuk X2, sama juga. X sama dengan negatif 2. Kita pindah negatif 2 ke sebelah kiri. Negatif, pindah dia akan jadi positif. So, dia akan dapat X tambah 2 sama dengan 0. So, yang ini kita akan isi untuk bracket yang kedua. So, X tambah 2. So, jawapan kita ialah X1 sama dengan 3/2 dan juga X2 ialah negatif 2. Okey, next kita akan masuk kepada soalan nombor 4. So, soalan nombor 4 ni ialah sebenarnya soalan exam track. So, soalan keempat ialah selesaikan persamaan X di mana ada kurungan X tambah 5 sama dengan 14. So, soalan minta kita selesaikan. So, bila nak menyelesaikan masalah, ingat dahulu, bila awak buka bracket, awak dapat kuadratik, bermaksud kita nak mencari nilai X1 dan juga X2. Kalau awak buka bracket ni nanti tak dapat kuadratik, bermaksud kita hanya mencari nilai X sahaja. So, step yang pertama, fahami soalan. So, X dengan bracket ni adalah hubungan darab. So, step yang pertama, kita akan buka bracket tu dahulu. So, macam mana nak buka bracket? Okay. Pemalar dekat luar ni, kita akan darab dengan semua nilai yang ada di dalam bracket. Awak nak panah macam tu, supaya awak senang nak solve. So, kita akan solve X darab dengan X. Sebelum tu, awak kena pastikan positif darab dengan positif, awak akan dapat positif. So, X darab dengan X, awak akan dapat X kuasa 2. Okay, kemudian positif darab dengan positif, awak akan dapat positif. X darab dengan 5, awak akan dapat 5X. Yang lain, tulis macam biasa. So, dekat sini awak tengok kita dapat kuadratik. So, bila dapat kuadratik, soalan suruh awak selesaikan. Pastikan kuadratik awak ni mesti equals to 0. Jadi, macam mana kita nak jadikan equals to 0? Kita kena pindahkan 14 daripada kanan ke kiri. So, bila nak pindah, pastikan 14 ni positif. Pindah, barulah dia akan jadi negatif. So, kita akan tulis yang baru. So, X kuasa 2 tambah 5X tolak 14 sama dengan 0. So, bila dah dapat equals to 0, barulah kita menyelesaikan kuadratik di mana awak kena mencari nilai X1 dan juga X2. So, step yang kedua, okay, bawah ni, ingat tadi cikgu dah ajar, bila dah dapat kuadratik equals to 0, kita akan terus buat 2 bracket. Dan di bawah bracket kita akan buat X1. Di bawah bracket yang kedua kita akan tulis X. Okay, macam biasa, cikgu akan menggunakan kalkulator untuk cari nilai X1 dan juga X2. Sebelum tu, kita kena cari dahulu nilai-nilai yang kita nak masukkan dalam kalkulator. Di mana nilai A, nilai B dan juga nilai C. Okay, so A kita adalah perkali bagi X kuasa 2. Depan ni tak ada nombor, ingat dia ialah nombor 1. B kita ialah positif 5. C kita adalah 14. Depan ni negatif, jangan lupa. Negatif 14.
So, kita akan masukkan nilai ni dalam kalkulator. Jadi, kita akan masukkan A sama dengan 1, B sama dengan 5, C sama dengan negatif 14. So, X1 diberi jawapan 2, X2 diberi jawapan negatif 7. So, kita dah dapat jawapan X1 sama dengan 2, X2 sama dengan negatif 7. So, kita akan tinggalkan jawapan macam ni je lah. Sebab kita dah dapat jawapan. Tetapi, pastikan pemfaktoran yang awak letak bracket kosong ni tadi diisi. Okey, macam mana nak isi? Macam cikgu ajar tadi tu lah. So, 2 ni kita pindah sana. Positif dia akan jadi negatif. So, X tolak 2. So, X negatif 7 pindah sana dia akan jadi positif. So, X tambah 7. So, ini adalah jawapan kita. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada soalan yang kelima, iaitu final score. Soalan kelima ni, awak kena membentuk sendiri persamaan kuadratik apabila diberi satu situasi soalan. Soalannya ialah, sebuah segi empat tepat mempunyai panjang X tambah 3 cm dan juga lebar X tolak 1 cm. Luasnya ialah 45 cm². Bentukkan persamaan kuadratik, kemudian tentukan panjang dan juga lebarnya. Okey, soalan ni dia ada dua soalan. Yang pertama, dia suruh awak bentukkan persamaan kuadratik. Lepas awak dah dapat jawapan tu, dia suruh awak mencari nilai panjang dan juga lebar. So, bila awak baca soalan yang ada situasi macam ni, awak kena lukis dahulu gambaran soalan. So, soalan mengatakan segi empat tepat. Ada panjang X tambah 3, ada lebar X tolak 1. Dan dalam soalan ni, dia dah bagi awak 45 cm². Jadi, macam mana kita nak bentukkan persamaan kuadratik? Guna sahaja apa yang diberi dalam soalan. So, dia beri luas. So, untuk step yang pertama, bila awak tak ada idea, kita cuba dahulu tulis formula luas. Luas ialah panjang darab dengan lebar. Bila dah tulis formula, kita cuba masukkan nilai dalam formula. So, luas kita dah ada nilai 45. Panjang X tambah 3. Tulis dalam bracket Dan kita akan darab dengan lebar X tolak 1. See? Dah nampak? So, dekat sini, kita darab. Okey? So, cikgu cuba hilangkan darab ni. Okey, saya akan buat macam ni je. X tolak 1. Ini pun memang hubungan darab. Kita tak tulis simbol darab pun tak ada masalah. So, daripada sini awak tengok, dia melibatkan pendaraban antara dua bracket. So, kita akan back balik kepada kaedah kita nak darab antara dua bracket. Jadi, macam mana nak darab? Yang depan ni, X kita akan darab dengan semua nilai yang ada dalam bracket yang kedua. So, ini yang pertama, ini yang kedua. Seterusnya, 3 darab juga dengan semua yang ada dalam bracket kedua. So, ini step yang ketiga kita akan buat. Yang ni yang keempat. Okay, so memang kita kena darab dahulu, buka bracket. So, step yang kedua. Okay, 45 sama dengan positif, positif, positif. X darab dengan X, X kuasa 2. Dah siap? Awak tanda right kat situ. Menunjukkan awak dah darab. Supaya awak tak keliru untuk next tu. Okay, so seterusnya tambah dengan tolak, awak akan dapat tolak. X darab dengan 1, awak akan dapat X. Ataupun 1X. Sama sahaja. Okay, 2 pun kita dah darab. Nombor 3, positif, positif, awak akan dapat positif. 3 darab dengan X, awak akan dapat 3X. Siap? Yang terakhir nombor 4, positif, negatif, awak akan dapat negatif. 3 darab dengan 1, awak akan dapat 3. Bila dah sampai sini, awak kena selesaikan ikut keluarga dia. Kalau cikgu akan guna terms keluarga lah. So, X kuasa 2, awak tengok kat sini ada tak keluarga X kuasa 2? Tak ada. So, kalau tak ada, kita akan turun sahaja sebagai jawapan. Ini pun samalah, kita tak kacau dia. Kita tulis balik. Okay. So, dekat sini ada nampak tak keluarga X? Ada ni 1X dengan 3X. So, kita akan dapat keluarga X juga.
Berapa nilai dia? Okey, so negatif 1 bila tambah dengan 3 awak akan dapat positif 2. Tekan je kalkulator awak tu. So awak akan dapat positif 2. Okey, 3 pun tak ada keluarga, so turun sahaja sebagai jawapan. Soalan suruh awak bentukkan persamaan kuadratik. So bila persamaan kuadratik, ingat hint yang cikgu bagi tadi, persamaan kuadratik dia mesti equals to 0. So, bila nak jadikan equals to 0, 45 ni awak kena pindah ke sebelah kanan. So, 45 ni yang positif, pindah dia akan jadi tolak. So, dekat sini, bila awak dah pindah, dia dah tak ada nombor. Dia akan jadi kosong. Sama dengan X kuasa 2 tambah 2X tolak 3 tolak 45. Ingat awak jangan keliru. Kosong dekat sebelah kiri, sama je kalau awak letak kosong di sebelah kanan. Okay, kalau awak rasa keliru, saya keliru dah cikgu, tak boleh kosong tu di sebelah kanan. Kita tukar sahaja tempat. X kuasa 2 tambah 2X tolak 3 tolak 45 ni kita tulis di sebelah kiri. Tapi ingat, jangan tukar simbol. Tulis sahaja. So, kita tulis X kuasa 2 tambah 2X tolak 3 tolak 45 sama dengan kosong, tulis sebelah kanan. Jangan tukar simbol dia. Okay, so dekat sini kita kena selesaikan yang ni. Ni pun keluarga dia. Jadi, jawapan akhir adalah X kuasa 2 tambah 2X tolak 48 sama dengan kosong. So, ini ialah soalan persamaan kuadratik. Soalan yang suruh awak bentukkan persamaan kuadratik. So, bila dah dapat jawapan, jangan tinggal sini. Sebab dalam soalan tu masih ada satu soalan lagi yang dia suruh awak cari. Cari apa? Cari nilai panjang dan juga cari nilai lebar. So, macam mana nak cari nilai panjang dan juga nilai lebar? Tengok kat sini, kita tak ada nilai X. Kalau tak ada nilai X, macam mana nak cari nilai panjang dan juga lebar? So, daripada persamaan kuadratik ni lah, kita kena cari nilai X. Macam mana nak cari? Ya, kita akan guna kalkulator, cari nilai X1 dan juga cari nilai X2. So, kita proceed sahaja daripada step ni. So, step yang ketiga, kita akan buat bracket equals to 0, X1, X2. Daripada sini baru kita pilih mana nilai X yang kita nak gunakan, cari panjang dan juga cari lebar. So, kita akan gunakan kalkulator. Masukkan nilai A. A kita adalah 1. B kita adalah 2. C kita adalah negatif 48. So, X1 kita adalah 6. X2 kita adalah negatif 8. Jadi, bila dah dapat X1 sama dengan 6, X2 sama dengan 8. Sebelum kita buat pilihan, isikan dahulu pemfaktoran ni. Macam biasalah. So, X, 6 pindah sana jadi tolak 6. So, X, negatif 8 pindah sana dia akan jadi tambah 8. So, X1 dan juga X2, nilai mana yang kita nak pilih? Kita akan pilih 6. Positif. Sebab bila nak mencari nilai panjang, kita tak boleh ambil nilai negatif. Sebab panjang, lebar, dia tak boleh negatif. So, kita akan ambil X sama dengan 6. Kita akan pilih X1 sama dengan 6 dan kita akan masukkan nilai 6 ni ke dalam panjang dan juga lebar. So, panjang kita adalah X tambah 3. Buat bracket dekat X. Sebab apa? Kita nak gantikan 6 kat situ. So, 6 tambah 3. So, panjang kita akan dapat 9. So, untuk lebar, X tolak 1. Buat bracket dekat X sebab kita nak masukkan nilai 6. So, 6 tolak 1, kita akan dapat 5. So, jawapan akhir kita adalah panjang kita adalah 9 cm. Lebar kita adalah 5 cm. Jadi ingat, nilai mana yang kita nak ambil untuk jadikan dia jawapan X untuk nak cari nilai panjang dan lebar adalah nilai positif, bukan negatif. Sebab nilai positif sahaja digunakan untuk berat dan sebagainya. Jadi negatif kita akan tolak, so kita akan ambil nilai positif.
Okey, untuk soalan terakhir cikgu, soalan yang ke-6. Soalan ini ialah kita nak melakar graf ataupun kita nak membina graf fungsi kuadratik. So dalam soalan diberi fungsi kuadratik y sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 3. Soalan suruh kita lakar graf kuadratik berikut dan seterusnya. Dia suruh kita nyatakan nilai paksi simetri dan juga titik minimum bagi graf tersebut. Untuk soalan ni, kita akan membina graf fungsi kuadratik. Okay, soalan diberi fungsi kuadratik y sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 3. Bina graf bagi syarat pada kita pada paksi x. Pada paksi x, skala yang diberi adalah daripada negatif 1 sampai 5. So, seterusnya, nyatakan paksi simetri dan juga titik minimum graf tersebut. So, first kali, awak kena cari dahulu titik koordinat bagi graf fungsi. So, diberi kotak dekat bawah ni untuk awak cari nilai y. Okay, so first step adalah awak tulis dahulu persamaan kuadratik ni besar-besar. Okay, lepas dah tulis, awak tengok dekat kotak ni dia dah bagi nilai x. Jadi sekarang ni kita nak mencari nilai y. So bila nak mencari nilai y, x dah diberi. So setiap x dekat fungsi ni kita buat bracket. Okay, sebab apa kita nak buat bracket? Sebab kita nak masukkan nilai x yang kita nak cari y tersebut. Okay, kalau masa tak jelas, cikgu akan tunjukkan. Contoh kita nak cari nilai y dekat sini. So, x diberi adalah negatif 1. Jadi, negatif 1 ni kita akan masukkan dekat sini. Okay. So, kita akan masukkan dekat sini. Awak guna sahaja kalkulator. Supaya awak guna sahaja kalkulator, nanti dia akan keluar jawapan. Okay. So, cikgu akan masukkan dalam kalkulator. Kita akan tekan bracket dahulu. Nilai x kita adalah negatif 1. Kita akan masukkan negatif 1. Tutup bracket. Kuasa 2. Tolak 4. Buka bracket. Negatif 1. Tambah 3. So, jawapan akan bagi 8. So, kita akan tulis jawapan dekat sini ialah 8. Okay. Kemudian sekarang ni kita nak cari nilai y bagi x sama dengan 0. So, bila kita ganti 0, so sini dah tak ada jawapan lah. So, akan tinggal 3. Okey, dan seterusnya lah awak masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Nanti awak akan dapat jawapan dia. So, kalau x sama dengan 1, y awak akan dapat 0. So, kalau x sama dengan 2, masukkan dalam fungsi, awak akan dapat jawapan dia negatif 1. 3 ganti masuk dalam fungsi, awak akan dapat 0. 4 awak akan dapat y sama dengan 3. 5 awak akan dapat y sama dengan 8. Okey, jadi dekat sini kita ada berapa titik koordinat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, pastikan 7 titik ni diplot di dalam graf awak. Dalam graf yang awak nak lukis. Okey, so masa nak lukis paksi x dan juga paksi y, awak kena tengok dulu dia ada bagi syarat dekat sini. Ini adalah syarat pada paksi x. Di mana paksi x kita nanti bila kita nak lukis, dia kena bermula negatif 1 sampai maksimum dia adalah 5. So, pada paksi y, kita nak ambil berapa nilai? So, kita akan tengok maksimum dan juga minimum value yang ada pada y. So, dekat sini, kita ada maksimum adalah 8. Minimum adalah negatif 1. Jadi, kita akan naik setiap 2 cm adalah 1 unit. So, kita akan plot y sehingga 8. Minimum dia dekat sini negatif 1. Okey, so sekarang jom cikgu akan tunjukkan awak macam mana kita nak lukis graf kuadratik. So, untuk soalan ni, dia dah bagi paksi x kita. Skala dia ialah daripada negatif 1 sampai 5. So, kita akan plot. So, kat sini saya akan buat negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya setiap 2 cm,
Jarak dia ialah 1 unit. Okey, so kita akan garis paksi X. Okey, kita label paksi X. Okey, dan seterusnya kita akan lukis so sekarang kita akan lukis paksi Y. So paksi Y macam yang cikgu cakap tadi, kita ada maksimum value adalah 8. So minimum adalah negatif 1. So setiap 2 cm 1 unit kita akan naik. Bermaksud setiap 2 cm kita akan naik 1 unit. Bermula 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, dekat bawah kita ada minimum value iaitu negatif 1. Okey, dan kita akan garis label paksi Y. Okey, bila paksi dah betul, barulah kita plot titik dahulu. Kita akan plot titik koordinat dahulu. Pastikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 titik koordinat yang awak plot di atas kertas graf awak. So, kita akan tengok yang pertama, X negatif 1 kat sini. Y dia 8. Jadi, kita akan naik 8 dekat sini. So, kita plot. Okey? Okey, so yang ni kita dah plot. Untuk titik koordinat yang kedua, X dia 0. Okey? Y dia 3 dekat sini. Okey, yang ni kita dah plot. Yang kedua, X kita 1, Y kita 0. So, dekat sini. Ini pun kita dah plot. Yang keempat, X kita 2, X kita 2, Y kita negatif 1 kat sini. Okey, seterusnya, X kita 3, Y 0. Next adalah X kita 4, Y 3. Seterusnya, X kita 5, Y 8. Okey. So, kita cuba double check. Cukup tak kita punya titik koordinat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, yes. Kita dah plot 7 titik koordinat. So, seterusnya, kita akan lukis graf. So, pastikan pakai pensel ni. Okey, untuk nak lukis. Jangan guna pensel tekan tu. Nanti graf awak, dia akan jadi lari sikit. Jadi, kita akan tarik. Okey, tarik melalui semua titik Okey, sekarang graf kita dah jadi parabola senyum. Okey. Jadi kita boleh double check betul tak graf kita ni. Okey, kita akan back kepada soalan balik. Soalan Y sama dengan X kuasa 2 tolak 4 X tambah 3. Untuk kita nak double check betul ke graf kita ni parabola senyum, kita akan tengok nilai A. So, nilai A kita adalah 1, di mana dia lebih besar daripada kosong. So, kalau syarat dia A lebih besar daripada kosong, graf kita adalah graf senyum. Okey, so seterusnya, soalan seterusnya, dia suruh kita nyatakan paksi simetri. So, dekat mana paksi simetri? Paksi simetri adalah dekat tengah-tengah ni. So, kita akan garis dot-dot kita akan garis dot-dot. Garis. Okey. So, dekat sini adalah paksi simetri. Paksi simetri, kita nak ambil nilai pada paksi Y ke paksi X? Ya, awak kena ingat nilai paksi simetri kita akan ambil pada paksi X nilai dia. So, paksi X adalah 2. So, nilai paksi simetri kita adalah 2. Okey, so seterusnya soalan minta titik minimum graf tersebut. Dekat mana titik minimum? Titik minimum kita dekat sini. Ni adalah titik minimum. Jadi berapa nilai titik minimum? Ingat jawapan mesti dalam titik koordinat. So, koordinat kita adalah X, Y. Jadi nilai dia ialah X kita adalah 2. Y kita adalah 0. Okey, itu sahaja untuk soalan 6.
Alhamdulillah, kita dah pun selesai bab skor. Cikgu doakan semoga ilmu pada hari ini kamu dapat terima dengan mudah. So, next episode adalah boss fight. Di mana dalam episod ini, cikgu akan bimbing kamu untuk menjawab soalan-soalan aras tinggi iaitu soalan kebat. Jumpa nanti.